Aku dah nekat nak jual kawas ni. Aku dah penat melayan kerana pekerja, pelanggan, kawan-kawan, keluarga tak support. Kenapa ya nasib aku jadi macam ni? Belum bersedia lagi aku nak buka 2 cawangan. Nampak buka kawas ni pada awalnya mudah, tapi lebih daripada drama TV3 lagi. Kawas ni di antara bisnes yang modal rendah. Kena nasib memang orang kata mantul lah. Jadi bila korang dapat kat sini, tak buat apalah dengan tempat cucian dia dah lengkap, kawasan tanah yang begitu luas, kawasan vacuum dan tempat ruang menunggu, ruang di bahagian detailing ada. Memang sangat berbaloi pelaburan jangka masa yang panjang. Aku bukan tak nak ambil, cuma aku lebih kepada perniagaan mendata dulu. Mood ready untuk dijalankan sangat sesuai di sini. Hanya korang kena set up pekerja saja. Lepas tu, bersedia je duit masuk tanpa henti. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan tapak ni, korang boleh DM aku. Janganlah kau tanya macam mana nak bagi kerja-kerja detailing, polis, jangan tanya itu lagi. Itu nanti kita DM tepi.